apa nama tadi? Safri. Jafri. Safri. Ya. Jafri, baik. Tentang program-program yang kerajaan negeri buat, banyak mungkin tidak sampai ke peringkat angka umbi Singapura. Jadi, saya tadi sempat saya minta pengenalan kadun dari JJK untuk edarkan antaranya buletin mutiara ni. Mungkin dia di peringkat kami saja. Memang kami dapat dihantar ke rumah. Salah satu cara dia adalah menggunakan buletin mutiara ni. Dia dulu, kalau tahun lepas, bulan sekali kita keluar dan semua bahasa dalam tu. Tapi setiap ketika tu, kita telah mempertegakkan lagi sebab dia macam goreng pisang panas ni maklumat ni. Ini maklumat betul, maklumat yang benar melalui buletin mutiara ni. Jadi hari ini kita telah keluarkan dalam 3 bahasa dan lebih kerap keluarannya. Antara yang bertanggungjawab jadi ketua dia adalah Tuan Haji Rosidi Husin ni yang telah menjawab tanggungjawab di pejabat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri SDI dalam mengedarkan maklumat ini. Ini salah satu daripadanya tentang program-program yang akan dijalankan dan yang telah dijalankan. Itu. Ada juga yang kedua, saya harap itu salah satu jadi community center seperti ini. Mungkin daripada penjelasan kadun, daripada JKK, kalau dapat maklumat tu, daripada internet pun boleh buka cepat. Dia boleh print dan boleh letakkan maklumat di pusat-pusat komuniti yang ada. Dan yang ketiganya juga, saya harap mungkin ceramah seperti ini boleh buat perkara. Saya tak datang tak buat, tapi buat gerak tutorial di tempat-tempat yang lain, buat je. Dapat 20 orang pun, kita boleh cerita. Hari ni, ahli majlis boleh turun, fungsi-fungsi JKK, penjelasan kadun, boleh panggil daripada penjelasan kadun daripada kawasan lain pun, panggil tak pun. Lagi kita aktif, lagi kita dapat maklumat yang akan kita dapat. Dia akan berkembang dengan cepat. Dan kami dalam itu sebenarnya kami sedang merancang untuk buat TV Pinang, TV Pulau Pinang. Tapi harga tu setakat ni kami dah pergi ke TV Selangor lah. Tapi harga agak mahal, bermilion ringgit. Tapi kita akan ada cara mungkin bagi tempoh masa untuk kita buat TV pakai tarian untuk TV Pulau Pinang menjadi masa yang akan tampillah dia dalam itu lah. Jadi memang maklumat itu cukup penting. Kalau tuan-tuan yang paling mudah ada dah capaian internet tu, buka dalam www.pining.gov.my. Semua ada dalam tu. Contoh dia tentang yang dalam Jabatan Undangan Negeri pun, kalau kami bersidang, insyaAllah akan dipancarkan dalam website tersebut. Jadi, antara yang sempat saya sebutkan, untuk tahun depan, untuk Ibu March, itu tadi, penting. Dan pemeriksaan memogram percuma. Dan satu lagi ialah baru minggu lepas, Datuk Seri Ibrahim, Lim Guan Eng dan kami semua telah melancarkan pusat dialisis CAT yang telah mula beroperasi minggu lepas. Satu di Pulau dan satu lagi akan dibuat di Seberang Jaya. Itu sebenarnya bukan senang tu sebab dia punya sistem tu. Cuci darah. Saya di Baru, depan rumah saya memang ada satu pusat dialisis ni tapi private je. Dia ada dua sesi. Pagi mula pukul 6 sampai pukul 12, break, sambung pula orang lain pula, pukul 2 sampai pukul 6 petang. Tapi yang pusat dialisis CAT ni, kita buat di Pasar Balik Pulau. Melalui syarikat B Brown yang joint venture. B Brown ni memanglah dia medical, dia buat medical equipment ni kan, daripada Jerman. Kita rapat dengan B Brown punya pengarah di Jerman tu, dia bagi sponsorship untuk buat di Pulau Pinang. Yang di Seberang Jaya, kita akan gunakan bukan B Brown, mungkin syarikat lain, mungkin MBA insurans tu. Tapi akan ada di sana dan ini percuma untuk mereka yang nak cuci darah lah, cuci buah pinggang. Jadi ini maklumat yang antara yang telah saya sebutkan tadi, contohnya Brigade Wanita dan juga PPS dan untuk maklumat, kalau siapa rajin dalam Dewan Undangan Negeri, kita sebut perancangan bajet untuk tahun depan. Semua ada dalam yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng dan akan dibahaskan pada minggu depan Isnin ni. Jadi kalau siapa yang mampu, anak-anak muda ni sebenarnya boleh masuk dalam Dewan tu. Dia ada cara dia. Datang kena pakai serba hitam lah. Token hitam, kasut hitam, seluar hitam, baju hitam.
Kalau boleh pakai kod sebab dia ada SIM card dia. Boleh masuk, kalau nak boleh beritahu dengan penerangan gaduh pun boleh. Boleh masuk untuk sebagai pemerhati di luar. Boleh untuk kita dengar, supaya kita dapat dengar apa wabi-wabi berdebat, bercakap. Itulah perancangan-perancangan kita masa depan. Contohnya satu maklumat berkenaan dengan banjir. Kita semua sibuk juga membantu mungkin ada secara mara di Kuantan, Temerloh, Terengganu, Johor, Kelantan dan sebagainya. Pulau Pinang kita tak boleh sejak ya. Dan kita dapat maklumat ya daripada MADA tentang paras air yang sedang nak naik di Kuala Muda. Ya, itu mungkin kalau kita tak berperancangan, apa nak kita buat. Jadi, pada tu pun kita buat press conference kemarin. Berapa air satu kaki air baru naik. Jadi, apa dia JPS dia dan sebagainya. Dan mungkin JKK juga kena bersedia untuk kita membuat tindakan yang pantas sebelum apa-apa berlaku. Jadi, ini semua memang maklumat. Jadi, itulah antara perkara yang dapat kita capakan. Jadi, kalau ada cadangan yang baru, boleh bagi cadangan kepada kami dan insyaAllah kami akan berikan cadangan yang terbaik. Dan terima kasih. Tuan Pengerusi, Pak Sud tanya soalan bonus satu.